yang kau suruh Merdeka Center buat. Lepas tu setahu aku ada lagi berapa report dah? Ada lagi setakat ini aku rasa ada lagi ada 5 dah report rasanya. 5 sebab dah itulah report. diorang pergi erase I dekat TikTok. I rasa dah report yang keberapa kan. Ini perempuan ni tak boleh Tak bagi boleh. dia video dia wujud dekat TikTok. Kena padam. Yes. Okey, jadi bila macam ni, so jangan kekang suara rakyat. Jangan kekang suara rakyat. Ya, jangan kekang suara rakyat. Dan jangan buat benda-benda yang bodoh-bodoh. Kan? Benda-benda laknat. Apa perasaan Abang Zam bila Abang Zam tengok 25 lebih daripada 25% permintaan daripada kerajaan dekat dunia ni untuk turunkan video datang daripada Malaysia. Itu menunjukkan kerajaan kita kerajaan paling paranoid sekali dengan rakyat ni sendiri. Ya. Kita tak berperang dengan siapa-siapa, kita tak ada ancaman luar, tak ada negara jiran kita nak serang kita. Tapi bila kerajaan kita buat macam ni, ini dia menganggap apa tau? Dan dia laporan-laporan ni semua dibuat terhadap rakyat Malaysia sendiri tau. Yeah. Bukannya ada agensi saya masuk sini. Tak ada. Mana ancaman tu dia anggap rakyat Malaysia ni ancaman kepada korang. Dalam kau kata rakyat Malaysia ni menyusahkan korang. Menyusahkan kerjaan sebab pencen. Kau nak hapuskan pencen. Lepas tu kau nak hapuskan subsidi. Dulu daripada kau anggap rakyat Malaysia ni menyusahkan korang, sekarang ni kau anggap rakyat Malaysia ni musuh korang pula. Lepas ni tak tahulah kau dah buat apa. Baik kau berambut, tak payah jadi pemimpin negara ni kalau kau anggap rakyat Malaysia ni menyusahkan korang dan musuh korang. Betul? Okey, Olivia, apa perasaan bila tengok? Saya punya perasaan saya nak buat video banyak-banyak. Biar dia orang rasa. Lantaklah dia nak ban saya dekat Kita buat TikTok. 3 minit video. Kita yelah, produce sebelum ni 3 kita video buat. satu hari. Kita mula buat video pendek-pendek daripada masa kempen PRU 2015 ya Aidil. 2015 kan. Ni dah nak masuk PRU 16 dah. Masa tu memang kita punya video tu bila dia dah hit tu dia memang hit juta-juta. Even Abang Zam punya TikTok pun dah banyak kali kena. 3 kali lah. Aidil punya dah yang ke-17 nak buka. Lepas tu yang paling peliknya ada masa hari tu yang you buka account, baru buka account dah kena ban. Ya. Belum buat apa-apa. Satu video je. Video je. Saya tanya, 2 video. Saya tanya kenapa tak buat apa-apa pasal kenaikan makanan kantin dekat sekolah 50%. Saya tanya kenapa tak buat apa-apa pasal kenaikan pasal kenaikan tambang sekolah. Bas sekolah. Oh, terus ban. Kita tak buat lah video macam engkau ni, tak kan. Kita ada cara kita tersendiri untuk buat kita punya video. Sebab tu, dan kita pula bukannya kita ni ahli politik kepada sesuatu parti, kan. Dan sebab tu bila kita buat video memang confirm video tu akan viral. Kita bukan penjilat mana-mana parti. Kita bercakap bagi pihak rakyat.